Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tutorial kali ini saya ingin tunjukkan bagaimana guru penyelaras Chekhov delete nama murid bukan Islam yang ada dalam paparan Chekhov. Okey, macam biasa cikgu login masuk sebagai penyelaras Chekhov. Klik pengurusan, pilih Chekhov, pilih pengurusan data. Okey, kemudian cikgu carilah kelas mana murid tersebut berada. Okey, klik kemas kini. Okey, dekat sini paparan ada 38 orang untuk murid kelas tahun 6 All India ni. Jadi kita akan cari murid yang moral yang tidak berkenaan untuk buang nama dia. Cikgu pergi dekat menu guru. Cikgu pergi dekat tindakan ni, papa. Dekat sini keluar senarai nama yang aktif untuk kelas tersebut. Okey, kita tengok dekat sini ada 38 orang. Jadi ada 2 orang murid moral dekat sini yang tak terlibat. Jadi cikgu just klik untick yang aktif ni kepada tidak aktif. Okey, kemudian cikgu simpan. Okey, transaksi berjaya. Okey, murid tadi dah tak ada. So, kita hanya tinggal 36 sahaja. Okey, kemudian cikgu just buat penyesuaian data lah. Okey, semoga dapat membantu, memudahkan kerja buat cikgu semua. Sekian, terima kasih.